Dino. Hi! Click here to subscribe. Andy, awak rasa dinosaur mana yang paling kuat? Mestilah Tyrannosaurus, karnivor yang paling kuat. Roar! Taklah, Brachiosaurus yang lagi kuat. Ia sangat tinggi dan lehernya nampak sangat elegan. Tak mungkin. Tyrannosaurus yang paling hebat. Tak, Brachiosaurus yang paling hebat dalam dunia. Kurang. Mari kita tengok dinosaur terhebat hari ni. Betul tu. Dinosaur terhebat hari ni. Tunggu, Andy. Saya nak tengok dulu. Wow, itu Tyrannosaurus. Tyrannosaurus. T-Rex memang hebat. Tadi awak cakap yang awak suka Brachiosaurus. Tapi T-Rex pun saya suka juga. Wow, itu Tyrannosaurus. Mari saya tunjuk fosil hari ini. Fosil hari ini adalah fosil Tyrannosaurus. Tyrannosaurus adalah karnivor yang paling terkenal dan hidup pada zaman Late Cretaceous. Wow, giginya memang menakutkan lah. T-Rex boleh berjalan dengan bagus kerana ekornya. Saya nak berjumpa dengan T-Rex yang sebenar. Jadi awak semua nak tahu tentang dinosaur ke? Awak ni siapa? Kalau awak semua nak jumpa dinosaur sebenar, awak kena masuk dalam mulut dinosaur kat belakang tu. Hai semua, saya Captain Rex. Saya pengiring untuk Dino Explorers dan Tyrannosaurus yang berani. Dino Explorers? Kita jadi pemerhati untuk dinosaur dan bantu mereka kalau mereka dalam bahaya. Wow! Gembira jumpa awak, Rex. Saya Andy. Saya Joy. Saya Lucas. Gembira jumpa awak semua. Awak nak tengok T-Rex yang sebenar, betul tak? Kalau awak semua naik bas Pino ni, ia akan tolong awak mengembara dengan selamat. Wow! Jom kita semua naik. Wow! Bas Pino ni memang hebat lah. Hei! Go Dino Explorers, mari pergi! Mari pergi! Tapi Rex, dinosaur sebenar tu wujud ke? Dah tentulah. Cuba tengok kat sana. Wow! Mereka dinosaur sebenar. Semua dinosaur tinggal bersama-sama di planet Ururu ni. Hai! Kita dah sampai. Mari kita berjalan kaki sekarang. Okey. Bunyi apa pula tu? Deinonychus akan buat bunyi macam tu kalau ia memburu. Itu Tyrannosaurus yang sebenar. Tapi kenapa T-Rex dengan Deinonychus bergaduh ya? Tengok. Saya tahu. Rupanya T-Rex dan Deinonychus bergaduh sebab telur tu. Jaga-jaga. Itu memang sifat Tyrannosaurus. Dia tak akan mengalah. Tengok kat sana. Rasanya T-Rex nak makan telur tu lah. Kesian betul dengan telur tu. T-Rex tu adalah si ibunya. Biar betul.
Mereka tetap tak nak mengalah. Mesti mereka tak boleh lawan Tyrannosaurus. Macam ada yang tak kena. Apa maksud awak? Mula-mula kan ada 3 Deinonychus. Tapi ibu Tyrannosaurus baru je halau 2 ekor. Semua tu Ella. Deinonychus tu memang dinosaur yang sangat bijak memburu. Apa kita nak buat ni? Telur tu dalam bahaya selagi ibu T-Rex tak balik. Alamak! Tunggu sini. Tidak! Ia akan jatuh ke gaung. Telur tu dah hanyut ke sungai. Apa kita nak buat? Jangan risau. Dino Explorers akan tolong kita. Vicky, tolong kami cepat. Krokodilo bergerak. Wow, dia memang pantas. Oh, alamak. Ada batu besar kat depan. Ia akan hancur kalau kena batu. Vicky, guna pelampung awak. Pelampung menyelamat awak. Oh, iyalah. Lancarkan pelampung penyelamat Vicky. Idea awak memang hebat, Andy. Awak pun hebat juga, Vicky. Ibu T-Rex dah balik. Nasib baiklah telur tu tak apa-apa. Saya rasa telur tu nak menetas lah. Wow, betul tu Andy. Comel betul lah. Kita dapat tengok anak Tyrannosaurus depan mata, Rex. Tempat ni memang terbaik. Baiklah, apa kata kita habiskan pengembaraan kita dan lepas tu balik? Yeay! Hai semua, dinosaur mana yang awak nak tengok hari ni? Rex, kami boleh tengok Quetzalcoatlus kan? Mestilah, awak sentiasa dialu-alukan. Baiklah, mereka nak tengok Quetzalcoatlus. Siapa yang nak ikut saya untuk tolong mereka? Saya nak pergi. Saya. Okey, jadi Storm. Tunggu. Sebagai pterodactyl, saya patut tolong mereka. Yo, Ping. Saya mungkin bukan pterodactyl, tapi saya boleh terbang jugalah. Apa patut saya buat ni? Apa kata awak bagi mereka soalan tentang Quetzalcoatlus? Aha, dino yang tahu lebih banyak tentang dia akan jadi pemandu yang lebih baik. Baiklah, jom kita buat kuis tentang Quetzalcoatlus. Kita akan mulakan sekarang, jadi tolong dengar ya. Ini ialah soalan pertama untuk awak. Adakah Quetzalcoatlus ada gigi atau tak? Gigi? Semestinya. Saya tahu. Wah! Mestilah tak. Yo. Ya, betul tu Storm. Dino yang akan bantu kanak-kanak ni ialah Storm. Saya tahu jawapannya. Ping, biar saya yang buat kerja ni. Yo. Selamat pagi semua. Hi, Rex. Awak nak jumpa Quetzalcoatlus hari ini kan? Dino yang akan tolong awak hari ini ialah Storm. Hai, saya Dino Explorer Storm. Saya Stegosaurus yang boleh bawa barang berat laju di udara. Wow, Storm. Kita akan naik kuil hari ini. Wow. Tempat ni dipanggil dataran banjir. Tanah ni tercipta kerana air sungai melimpah di sini setiap kali banjir. Oh, macam tu. Quetzalcoatlus tinggal kat sini ke? Ya, sebab mereka boleh jumpa banyak makanan kat sini. Sangat kuatlah. Saya rasa macam saya akan terbang ke udara.
macam kenal je. Oh, macam zirafah. Ia macam zirafah. Awak betul. Bahkan ia sama tinggi macam zirafah. Yo! Leher kerasnya ingatkan saya dengan patung kayu lah. Tu sebab ia ada 9 tulang leher. Jadi tak boleh bengkokkan leher dia. Jadi macam mana nak minum air? Ia ada paruh panjang. Jadi ia boleh minum air dengan hanya tunduk sedikit. Oh. Rex, dah hujan. Tiba-tiba je hujan turun. Ia akan berhenti nanti. Tapi tak ada pokok yang kita boleh berteduh lah. Jomlah kita pergi ke sana. Tunggu, Rex. Saya ada idea yang bagus. Quetzalcoatl, boleh kami berteduh di bawah sayap awak? Quetzalcoatl cakap boleh berteduh di bawah sayap dia. Wow, ia sangat besar. Sayapnya macam kemah yang besar. Oh, hujan dah berhenti. Apa tu? Itu ikan. Quetzalcoatl akan makan ikan juga? Huh? Oh. Wow. Hei, tengok. Kat sana, kat sana. Tengok, ada banyak ikan kat sana. Oh, ia dah berenang ke sana. Quetzalcoatl, awak tengok apa? Ia mesti nampak sesuatu yang lebih menarik lagi. Aha, ia Quetzalcoatl betina. Dia tak tertarik padanya langsung. Tapi dia lebih laju dari jangkaan saya. Pterodactyl lari sangat laju. Sebab saiznya yang besar, dia ambil langkah yang besar. Seronoknya bila besar. Wow, dia dapat. Aha, saya rasa ia hadiah untuk betina. Oh. Huh? Oh. Itu Tyrannosaurus. Quetzalcoatl. Oh, yang betina dah terbang lari. Wow, mereka bergaduh. Oh, Quetzalcoatl. Walaupun Quetzalcoatl sangat besar, T-Rex sangat berat. Ia jadikan ia lawan yang kuat. Wow. Kenapa tu? Sayapnya mesti tercedera bila T-Rex gigit dia. Go Dino! Ini padang berduri. Saya akan masuk selamatkan dia. Huh? Wow, tengoklah duri ni. Ia sangat besar. Masuk dari darat takkan berjaya. Ia terlalu bahaya. Saya akan cuba selamatkan dari atas. Yo! Au! Oh, pedihnya. Go Dino. Ping, pergi. Ping lah. Bila awak sampai? Saya ikut senyap-senyap sebab saya ingat awak mungkin perlu bantuan saya. Terima kasih, Ping. Saya gembira awak di sini, Ping. Boleh awak cari cara untuk selamatkan Quetzalcoatl dengan Storm? Okey. Storm. Saya akan pergi ke belukar. Kami jumpa jalan. Yo! Misi menyelamat belukar berduri Storm dan Ping. Yo!
Misi menyelamatkan bunga berduri. Misi menyelamatkan bunga berduri dah berjaya. Berjaya. Dia dah boleh terbang semula. Kerja yang bagus, Perry. Rasakan danut lembu jantan yang kuat ni. Oh, wow. Ouch! Saya tak sesuai nak jadi lembu jantan. Kita tak boleh main lawan lembu tanpa lembu jantan. Apa yang awak semua buat? Saya nak main juga. Marilah tangkap lembu jantan. Tapi kenapa saya yang kena jadi lembu jantan pula? Sebab awak lebih nampak macam lembu jantan. Ya, dengan tanduk kat kepala awak. Ya. Dino Explorer datang ke pejabat. Budak-budak dah sampai. Wow, budak-budak dah sampai. Saya nak tahu, dinosaur apa pula untuk hari ini? Fosil hari ini ialah Carnotaurus. Carnotaurus adalah dinosaur yang hidup pada zaman akhir Cretaceous dan ia bermaksud lembu jantan karnivor. Lembu jantan karnivor? Bunyi menakutkan. Saya rasa disebabkan tanduk kat kepalanya. Hei semua, selamat pagi. Awak datang nak tengok Carnotaurus hari ni, kan? Ya, boleh kami pergi sekarang, Red? Dialukan bila-bila masa. Yeay! Hei! Selamat pagi semua. Selamat pagi, Rex. Dino yang akan teman kita hari ini ialah Tomo. Saya Dino Tomo, Triceratops bijak yang boleh selesaikan semua jenis masalah dengan mudah. Hai, Tomo. Jom kita naik Spino untuk pengembaraan kita. Wow, ini dataran rumput yang sangat luas. Ya, Carnotaurus akan makan rumput kat sini ke? Tengok sana kawan-kawan, itu Carnotaurus. Nampak macam lembu jantan besar sebab tanduk kat kepala mereka. Ya, tapi mereka bukan herbivor macam lembu jantan. Carnotaurus adalah karnivor. Sebab itulah mereka dipanggil lembu jantan karnivor. Ada Carno yang sama macam Andy lah. Saya? Ya, Carno yang nakal. Apa? Nakal? Itu perkataan yang tak baik, kan? Saya rasa ia bermaksud bertenaga macam awak. Oh, perkataan yang baik. Huh? Rasanya ia nak bermain dengan kita. Carno ni lebih kepada anak anjing dari lembu jantan. Apa yang mereka buat tu? Mereka dah nak mula memburu. Itu iguanodon. Ketua sedang bergerak. Wow, mereka sangat laju. Kaki belakang mereka tu panjang dan sangat besar. Jadi mereka boleh berlari 2 kali lebih laju dari manusia. Wow, mereka dah hampir nak tangkap iguanodon. Alamak, Carnotaurus muda gerak dulu. Jadi ia satu masalah.
disebabkan pergerakan Kano muda yang terburu-buru, mereka terlepas untuk memburu kali ini. Kenapa pula dengan dia? Tanduk Kano juga menghalang cahaya matahari. Matanya mesti terlalu terang sebab tanduk dia patah. Kesiannya dia. Boleh ke kita buat tanduk untuk dia? Ya, jom kita buat tanduk dia. Itu idea yang hebat. Apa pendapat awak, Tomo? Buat tanduk adalah satu perkara yang mudah. Jadi, jom kita mulakannya. Kano, Tomo akan buatkan awak tanduk baru tak lama lagi. Jangan risau. Tomo, apa kata kita buat tanduk dari pokok ni? Ia nampak kuat. Okey, serahkan pada saya. Tanduk kayu dah pun patah lah. Tanduk kayu tak kukuh. Jom kita cuba guna batu. Oh tidak, tanduk batu mungkin terlalu berat. Ya, jom kita cari benda lain. Hah? Macam mana dengan ni? Ia keras macam batu tapi ia tak berat. Ini bukan batu biasa. Ini jet. Jet? Ya, ia sejenis permata. Sangat jarang dijumpai. Wow. Dan sangat kuat jadi tak akan pecah dengan mudah. Jadi, ia sempurna untuk tanduk Kano. Ya, jom kita buat tanduk guna ni. Saya rasa ia sukakannya. Jadi pergilah memburu semula. Tapi kalau awak bergerak terburu-buru, awak akan gagal lagi. Jadi, jom berlatih memburu dalam kumpulan. Tapi, macam mana kita nak buat? Apa kata kita berlakon sebagai kawan Kano, nak tak? Itu idea yang hebat. Wow. Saya akan cari mangsa. Saya jumpa kat sini. Ya. Kano, belum lagi. Bertenang, perlahan-lahan. Sekarang, Kano, pergi. Bagus tu, Kano. Kano, macam itulah awak memburu. Oh, Kano. Alamak, itu T-Rex lah. Nampaknya Iguanodon sebenarnya melarikan diri dari T-Rex lah. Kita kena selamatkan Kano. Okey, jom pergi, Dino. Menakjubkan. Kano yang nakal dah jadi pemburu yang hebat lah. Selamat tinggal. Okey, baiklah. Macam mana pengembaraan hari ini? Ia sangat mengagumkan tengok kemahiran memburu Kano yang hebat. Ya, ia mengagumkan tengok mereka bekerjasama untuk halau T-Rex pergi. Saya gembira kita dapat buat tanduk hebat untuk Kano muda juga. Tengok, ini pelekat hari ini. Wow, ia Carnotaurus. Kano yang nakal dah jadi Kano yang hebat lah. Jadi, bila Andy yang nakal akan jadi hebat pula. Apa? Rasakan ni, tanduk Kano Andy. Roar, roar. Pergilah. Roar.
Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Parasaurolophus. Parasaurolophus adalah dinosaur yang hidup pada zaman akhir Cretaceous. Badannya sepanjang 10 meter dan sesikat yang ada di belakang kepala boleh tumbuh 1 meter dan ia bersambung dengan hidungnya. Ia bersambung dengan hidung? Ya, saya ada baca dalam buku yang ia boleh buat bunyi dengan hidungnya. Ya ke? Wow, saya nak tengok sekarang. Selamat pagi semua. Dinosaur mana yang awak nak tahu hari ni? Kami nak jumpa Parasaurolophus. Ya ke? Jadi marilah ke planet Ururu. Okey, selamat datang semua. Hai Rex. Jom panggil Spino bersama-sama. Okey, Spino. Okey, apa lagi? Jom pergi. Dino Explorers, jom pergi. Rex, siapa yang akan datang dan sertai kita hari ni? Cuba teka. Biar saya teka. Tomo? Poki? Tak. Saya rasa ia Perry. Tada! Hai semua, saya Dino Explorer Perry. Parasaurolophus yang selalu tolong dinosaur yang cedera. Yeay, saya betul. Perry! Ya. Memandangkan awak teka dengan betul, saya akan jadikan awak jururawat dinosaur hari ini. Ya ke? Hooray! Saya pun boleh jawab dengan betul. Baiklah, kalau macam tu, jom kita jumpa Parasaurolophus sekarang. Tak ada apa kat sini. Mana dinosaur tu? Parasaurolophus ada tapak kaki lembut macam kucing. Jadi mereka boleh muncul dengan senyap, tahu tak? Wow, ia memang ada tapak kaki yang lembut macam kucing lah. Jadi bila mereka buat bunyi bising, gunakan hidung mereka. Ya. Bunyi macam mana mereka buat? Popo. Popo. Atau pong. Awak mungkin boleh dengar kalau awak tunggu sekejap je lagi. Tengok, ada lagi satu kat sana. Ia datang dekat dengan Parasaurolophus satu lagi untuk jadi kawan. Ia akan buat bunyi dengan hidung tak lama lagi untuk tunjukkan perasaan. Ya ke? Hebatnya. Ia tak buat bunyi langsung. Ada masalah ke? Dia sakit ke? Tidak, jangan lari. Oh tidak, ini satu masalah. Dia menyorok dalam hutan, susah nak cari. Oh tak, kita kena tolong dia. Oh, itu dia. Ia akan berjaya. Tada! Saya akan panggil Parasaurolophus. Parasaurolophus dah keluar. Joy, itu menakjubkan. Bagus tu, Joy. Tak ada apa-apa pun. Okey, baiklah. Jom tengok apa yang tak kena. Dia tak boleh buat bunyi lah sebab ada buah di hidungnya. Jangan risau, kami akan tolong awak. Saya pun. Tapi, macam mana kita nak keluarkan buah kat hidung dia? Ya, saya tahu. Okey, 1, 2, 3. Cepat, sikit je lagi. Korang hembus lebih kuat. Itu dia, berjaya. Bagus tu semua. Jom kita cari Parasaurolophus betina. Oh, Parasaurolophus betina yang kita jumpa tadi. Akhirnya kita jumpa dia. Itu T-Rex. Ia menuju ke arah Parasaurolophus betina tu. Apa? Kita kena parkir di amaran. Tak boleh sebab dia terlalu jauh. Apa kita nak buat ni?
Jadi kita boleh bagi dia amaran dengan bunyi kuat. Hidung awak dah sembuh, jadi awak boleh buat. Buat macam putera yang kacak. Pelik betul. Kenapa dia tak boleh buat bunyi? Saya tahu. Dia tak boleh buat bunyi sebab reka hantu. Ia mungkin tercedera bila buah keluar tadi. Boleh awak rawat dia? Mestilah boleh. Boleh awak tunduk sikit tak? Oh, T-Rex tu jalan lebih laju. Perry, berapa lama lagi? Sikit je lagi. Kita tak boleh tunggu. Saya akan alihkan perhatian T-Rex. Perry, berapa lama lagi? Saya tak boleh nak kejar T-Rex tu. Dah siap. Pergi, lari laju. Hati-hati. Wow, dia halang T-Rex tu. Menakjubkan. Bagus tu. Ia sangat mengagumkan. Joy, awak jururawat dinosaur yang hebat hari ini. Terima kasih. Tak ada apa-apalah. Saya gembira saya boleh tolong. Oh, jadi awak adalah pari-pari Parasaurolophus. Pari-pari? Ya, pari-pari yang tolong putera dan puteri dalam buku awak tu. Awak rasa macam tu? Mestilah. Awak tak rasa macam tu ke, Andy? Baiklah. Ya, awak pari-pari, Joy. Terima kasih semua. Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe!